Wow, korang buat apa ni? Melukis lah. Lukis, warna. Oh, guna colour baru ni? Orang guna colour baru ni lukis semua warna. Ibu cantik lah colour ni. Cantik kan? Cantik. Dia macam warna kuning. Memanglah warna kuning dia. Anda. Ada ibu cakap colour biru ke? Cantik lah. Korang mesti nak tengok kan apa yang diorang buatkan dengan Hasil. colour yang diorang pakai ni. Ibu bagi gift ni ada 72 colour. Korang suka sangat Korang ni terus mewarna, terus melukis. Korang tengok colour dia macam mana. Ni colour yang diorang guna ni ada 72 warna. Korang nampak tu semuanya ada dekat depan anak ibu. Ni adik tengah mewarna. Wow, adik terus mewarna dia lukis guna pensel colour terus. Yang ni kakak punya. Wow, kakak tengah colour. Belum habis lagi cantik. Boleh habis colour lagi. Tapi cantik lah. Cantik lah. So kalau anak-anak suka melukis, mewarnakan, boleh hadiahkan yang ni tau. Ya. Yes. No, yes. Cantik. So nanti dah siap. Nama dia Minya. Nama dia Minya. Okey. Okey, kalau korang nak cari pensel colour yang untuk hadiah untuk anak-anak kan, lagi sekarang ni musim pertandingan pertandingan warna, lukis kan, hari kemerdekaan kan, hari Malaysia orang kata kan. So korang dapatkan dekat beg kuning tu, ibu dah sertakan sekali dengan pensel colour 72 colour. Dah siap. Dah siap. Yeay. Okey, so korang keep lukis mewarna lah, suka hati korang lah. Pakai sahaja. Okey, so korang dapatkan dekat beg kuning tu. Best tak kali ni? Best. Okey, bye.